Semua orang boleh nampak kuat depan orang, tapi siapa kau bila kau seorang diri? Bila ada orang tengok, ramai orang boleh nampak rajin. Bila ada orang puji, ramai boleh nampak bersemangat. Bila orang perhatikan, ramai boleh nampak hebat. Tapi bila tak ada siapa tengok, adakah kau masih buat apa yang patut dibuat? Di situlah kekuatan sebenar diuji. Sebab karakter bukan terbina di atas pentas. Karakter terbina di belakang tabir. Orang yang benar-benar kuat tak perlukan tepukan. Dia tak perlukan pujian setiap hari. Dia terus berjalan sebab dia tahu arah dia. Kekuatan sebenar bukan bila orang lain percaya pada engkau, tapi bila kau tetap percaya pada diri sendiri walaupun belum nampak hasil. Sebab akhirnya apa yang kau buat ketika seorang diri, itulah yang menentukan siapa kau akan jadi nanti.